Dalam episod yang lepas, kita orang dah explore Macau dalam masa 24 jam. Pada hari ketiga, kita orang sambung perjalanan trip 9 hari kita orang ke Hong Kong. Trip ke Hong Kong ni day trip sahaja. Kita orang naik ferry, pusing-pusing di sekitar Hong Kong dan pulang semula and tidur dekat Macau. So ni adalah Taipa Ferry Terminal. Tadi kita orang kat depan tu. Kita orang tak pergi kat tiket counter pun. Kita orang masuk je. Ada seorang tu dia pakai macam lanyard je, macam staff lah kan. So dia bawa kita orang pergi dekat mesin untuk beli tiket. Yang kita orang beli ni is kotai lah. Kotai punya. Pukul 10 pagi. Kita orang sekarang pukul 9.20. So harga dia 190 Macau dollar. Untuk orang warga emas 170 Macau dollar. Oh ni nampak dia punya ferry terminal macam airport lah, besar dia. Ada duty free. So nanti kita akan tunggu dekat nombor 1 ni. Ni tempat menunggu dia. Kalau yang first class tunggu sana, tapi first class tiket double lah. So ni nak naik boat, kita dah turun dia punya escalator. Cuk. Dia punya bau dia lebih kurang macam bau jeti dekat Penang lah. Bau-bau air masin. Ni dia punya ferry agak besar. Seat dia banyak oi. Nampak letak beg dia. So kita nombor 29. This one. Perjalanan dari Macau ke Hong Kong menaiki ferry mengambil masa dalam 1 jam. Bot ni memang besar and selesa. Korang tak akan rasa pun goyang dia. Okay, kita orang dah sampai dah dekat Hong Kong. Ni dekat ferry terminal dia. Dekat sini rasa macam lain lah. Bangunan pun lama. Beza tu. Dia punya toilet pun buruk gila. Kotor. Tapi tak apalah. Jom kita gerak ke bandar dia. Okay, kita dah keluar immigration tadi. Kita menuju keluar. Taksi kita kena turun bawah. Turun je satu escalator, korang akan sampai dekat tempat menunggu taksi. Kalau korang tengok sini, bukan kita tunggu taksi, tapi taksi yang tunggu kita. And korang tengok taksi ni, taksi yang sama kalau kita tengok cerita-cerita Hong Kong zaman-zaman dulu kan. Macam ni lah dia. Ni tempat ambil taksi, kita kena ambil yang depan sekali lah. Sebab dia biasanya dia akan beratur kan. Tadi kita orang pergi yang kat situ. Kita kata nak pergi Kowloon Mosque. Lepas tu dia suruh ambil yang belah sini. So macam lain-lain area tu. Kalau aku tengok dekat internet, Hong Kong ni ada juga Didi yang macam Grab tu. Tapi bila aku try nak ambil Didi kat sana, macam tak boleh. So kita orang terpaksa lah ambil taksi ni. Tujuan kita orang datang ke Hong Kong ni just nak pusing-pusing dari Hong Kong, nak tengok bandar dia macam mana. So first destination kita akan pergi ke Kowloon Mosque. Sampai betul ke kira? Dia kira lah lebih 31. Kita bayar. Kenapa? Macam Melayu. Okay, kita dah sampai dekat Kowloon Mosque. Dia sebelah je dengan Tsim Sha Tsui Station. Aku sebut pun tak tahu betul ke tak. So kat sini ada orang niaga. Dia jual-jual makanan ni. Kebanyakannya Muslim community lah kat sini. Tapi kita nak pergi makan dulu dekat mosque ni. Let's go. Kita nak pergi Islamic Center. Ada kisah di kantin. Islamic Center kantin. Tapi mawak kata Kowloon Road, Kowloon Mosque, Kowloon Mosque. Tak boleh. Nasib baik tadi ada orang tu bagi tahu. Ni dekat masjid ni tak ada. Dekat Kowloon Mosque ni tak ada tempat makan restoran tu. So dia ada tunjuk satu tempat lah dekat depan tu. Dekat Sasa punya building ni. Kita akan cari makanan halal kat sini. Sebab ada masjid mesti banyak tempat makan halal.
So now kita kena lintas dekat sana. Kita nak pergi bangunan tu. Bila sampai je dekat bangunan tu, akan ada bangla-bangla yang akan tunggu depan pintu. Dia akan tunjukkan kita dekat mana restoran halal tu. Kita orang dah masuk dekat Chungking Building. Oh, ada pula orang angkat-angkat beg. So, naik tangga, eskalator tak ada. So lepas naik tangga je terus jumpalah kedai dia ni. India punya makanan lah, si biryani semua. Let's go. Kedai dia macam ni, okey lah juga. Ni menu dia. Si biryani berapa? Makan dengan kari apa? Chicken curry, prawn kama. 90 is RM45 lah. Okey lah juga. Satu je, ni ambil satu je. Sebab ada portion besar. Alright, makanan dah sampai. Dia ada chicken biryani. Yang ni apa? Chicken tikka masala. The white rice. Ada bawang-bawang ni ha. Semangkuk dah bagi. Ni masala tea. Sedap. Dia lembut. Okay, jom. Nak rasa nasi biryani dengan chicken tikka masala. Sedap juga ni. Oh, sedap. Rasa dengan nasi biryani pula. Oh, sedap. Dia tak ada yang paling sedap. Yang paling sedap tu dekat yang kita makan mahal tu, Zam-Zam. Tapi yang ni pun okey juga lah. So kat depan tadi kau nampak ada beberapa orang India kan. Kat bawah ni pun kedai halal. Kat atas tu tadi kita orang makan ni kedai halal juga. So sekarang kita nak pergi masjid, solat dulu. Lepas tu baru pergi jalan. Kalau korang nak makan, kena cari ni Chungking Mansions. Masuk kat dalam tu, naik tangga. Naik eskalator ni tak boleh kot. Aku pun tak pasti lah. Nak pergi ke masjid kat belah sana. Okay, kita dah nak sampai kat masjid. Dia punya weather kat sini memang best lah. Berangin. Kalau kena matahari ya panas. Tapi kalau duduk dekat shades, dia rasa macam sedap-sedap je. Mana? Pergi ke Central. Kita akan tukar kat Admiralty tapi kita pergi Central, okay? Alright. Untuk MRT ni kita orang beli je tiket dekat mesin and tak pakai Octopus. Malas nak pakai Octopus because kita orang datang sini day trip je. Untuk trip dekat Hong Kong ni kita orang tak ikut plan sangat sebab kita ada masa yang singkat. So kita go with the flow je. Mana yang sempat kita pergi and enjoy masa yang kita orang ada dekat Hong Kong ni. So ni orang Malaysia juga nak tolong kita. Kita pergi sana. Oh, kita ambil sana. Kita nak pergi ambil tram. Oh, bisa transfer ke? Itu dia punya. Oh, China Bank. Oh, itu very macam uniknya. Itu feng shui lah. Itu tadi tahu Hong Kong yang orang paling kaya di Kasik. Oh. Dia punya building. Kita tengok dia ada itu building. Dia tembak balik-balik. Itu feng shui lah kalau saya ni. Oh. Nice one ini. Dia. Baik dia. Oh, ada tram. Yang tu kalau nak ambil tram yang keliling city, yang tram ni boleh pakai visa dia kata. So ni kita nak pergi ke Peak Tram. Nak pergi ke Victoria apa benda dah kan. So kena lalu sini, naik atas sana.
laluan nak pergi ke Peak Tram Station tu dia agak berbukit sikit. Tapi kau jangan risaulah, mak ayam tu aku pun lepas ni. Okay, kata. Okay, sekarang kita berada di Central Hong Kong. Kita nak cari apa ni? Tadi nak ambil City Tram je. Tapi bila Go tu dah tunjuk jalan nak pergi ke Peak Tram tu lagi dekat. Dah dekat dah. So kita decide macam pergi je lah. Ala-ala dah sampai sini. Sebab yang tu akan nampak view yang lagi cantik. Tapi tak lama pun dia kata kat atas tu. Nanti kalau tak puas, kita turun sini, kita akan ambil tram untuk jalan-jalan sekeliling city pula. So dah sampai Hong Kong ni. Hong Kong adalah negara ke-10 aku. Hopefully kita akan pergi ke negara yang baru lah. InsyaAllah kita akan tambah dalam list untuk next time. Lalu kat luar ya? Ramai betul. Gatul ni. Ramai saya. Pergi ke sana. So ni dia punya Peak Tram. Maybe kena, wah beratur panjang juga. Jom kita tengok. Wah. Dia ada buat video lagi 1888 Steam era. So ni macam dia punya yang lama lah. Ni dia punya first carriage dia. Tadi kalau dah ada tiket ataupun dah ada octopus card boleh lalu situ express. So kat depan boleh tunggu. Kalau tak ada tiket kena tunggu beli tiket dulu lah. Ini dia punya tiketing dia. Yang ni untuk Sky Terrace sekali. Yang ni kalau tak ada Sky Terrace, pergi ke Peak saja. So okay. Thank you. Alright. So kita kena beratur kat atas tu. Daripada bawah tadi kena naik walker ladder pula. Dah bersihkan dulu. Okay, let's go. Cuba. So kalau korang tak nak ambil tram, boleh lalu dekat laluan jalan kaki. Kalau kuat lah. That's why dia ada jual tiket yang single way. Korang boleh naik tram, lepas tu turun jalan kaki. Dia punya naik tu mencanak weh. Wow. Tengok sikit di luar ni. So pretty. Ni 49, kalau beli 3 130. Boleh beli 3 Adib. Bagi Adib satu, kita satu, Mama satu. Kan? This is the price. Kan nak yang tram? Tu bus. Oh, dia punya kitchen boleh pusing. Berapa ni? Oh, murah juga. RM10 satu. Untuk yang pusing-pusing ni okey lah. Kucing dia ada juga yang ni bus. Tu boleh pusing juga. Macam ni pun ada. Simsha Shui. Yang tadi kita pergi tu. Apa tu? Wah, nice. Berapa ringgit? Berapa?
Okay, dah beli dah barang-barang ni. Memang menarik lah, dia punya design semua. Dia buat design yang ni untuk Hong Kong and juga untuk tram. Dia berkenaan dengan tram. Tapi dia punya design dia lawa-lawa gila. Dan harga pun okey juga, tak mahal sangat. Okay, tengok dia punya view. It's nice. Wow. Cantiknya art dia. Mata. Jom kita keluar sini. Oi, sejuk oi. Sejuknya. What? Wah, kat sini sejuk weh. Nampaklah bandar-bandar Hong Kong kat sini. Okey, kita nak keluar. Ni kedai apa ni? Macam lawa je. Macam lawa je. Okey, jom kita keluar kat sini dulu. Untuk tram yang turun ke bawah, kita kena beratur dekat kawasan ni. Dia dah ada letakkan kon semua tu. Kena beratur lah, panjang juga masa tu beratur ni. Sekarang kena beratur untuk naik tram untuk turun bawah. So ni dia punya line dia. Macam ular. Adalah dalam 20 minit juga kita orang beratur ni baru boleh naik. So dekat atas ni dia tengok view je lah. Cumanya tak ada aktiviti lain kat atas ni, jadi bosan sikit. Untuk tram naik tadi kita orang tak berdiri pun. Tapi untuk tram yang turun ni dia bagi orang naik lebih sikit. So mana yang tak dapat seat kenalah berdiri. Agak struggle juga berdiri dekat dalam tram yang turun ni sebab dia punya curam tu memang betul-betul menjunam. Tapi macam mana pun aku rasa experience ni best juga sebab boleh tengok bandar Hong Kong daripada atas bukit. Actually korang boleh tekan ni untuk stop Dia ada stop dia. Okay, jom keluar. What a nice experience. Sejuk kat atas tu. Lepas tu masa nak turun tadi tak ada tempat duduk, so kita berdiri. Agak struggle juga. Aduh, aku nak cakap dia nak cakap sing lah. Tadi yang kita lalu sini, nak masuk tadi, kita orang masuk je, tak ada orang tau. Ini lagi penuh ha. Maksudnya kalau petang-petang lagi ramai orang. Sebab orang nak tengok sunset. Lepas tu orang nak tengok city view dah masa malam. Mari bergoyang yang nak beli kereta Vero 2. Plannya lepas turun peak tram ni kita orang nak ambil city tram pula, nak pusing-pusing sekitar Hong Kong. Tapi tengok jam macam tak sempat dah. Sebabnya daripada Macau tadi kita orang dah beli tiket ferry pergi balik. Kita nak pergi ke sini, lalu taman. Quite nice lah taman dia. Lawa. Jom kita masuk lift. Sekarang ni kita nak pergi H Queen. Nak beli kasut. Nak beli On Club. Ada a group of Filipinos punya workers kot dekat Hong Kong ni. On weekend dia pergi macam pergi lunch macam tu lah. Dia macam piknik kat tepi-tepi jalan. So dia buat macam gelandangan tu kat situ. Aku pun tak faham lah. Mengotorkan Hong Kong je. Ada bus, city bus. Oh, okey. Ada kedai Jordan sini. Kita nak pergi mana? Sekali lagi. Jom. Okay, kita dah sampai dekat On Cloud punya butik. Nak beli kasut jap. Let's go. Tak banyak mana pun tempat yang kita orang boleh cover dalam masa yang kurang daripada 12 jam.
Tapi disebabkan semua orang pun dah penat, so kita orang decide untuk ambil taksi pergi ke terminal ferry and pulang ke Macau. Walaupun trip ni sekejap je, tapi bagi aku it's a nice experience dan kita boleh tengok perbezaan antara Macau dan Hong Kong. Walaupun sebelah-sebelah, dia punya architecture dan budaya kat sana berbeza. Dalam episod yang akan datang, kita orang akan travel dari Macau ke Guangzhou. Yang ini kita akan cross border dan ambil high speed train ke Guangzhou. Terima kasih kerana sudi menonton video ni sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, tolong tekan like, share dan komen kat bawah.